20 tahun dah hamba lalu. Macam-macam. Allahu Akbar. Yang pentingnya, kita kena betul dengan agama. Sebab iblis syaitan ni, dia hari-hari cari jalan macam mana nak menyesak, nak bunuh kita. Baik, kita tengok dalil dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Surah Al-A'raf ayat yang ke-16. Maksudnya, iblis berkata, kerana engkau telah menghukumkan aku sesat, aku benar-benar akan menghalang mereka daripada jalanmu yang lurus. Tengok, iblis ikrar depan Allah Ta'ala, mu kata aku sesat, jaga. Lepas ni, aku akan betul-betul ganggu, menghalang mereka daripada jalanmu yang lurus. Tu yang pertama dalil. Yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Surah Al-Baqarah ayat 168. Maksudnya, dan janganlah kamu mengikut langkah-langkah syaitan, kerana sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Allah Ta'ala raya awal-awal dah lah ayat ni. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Jadi kita kena ingat, manusia, jin, iblis, syaitan duduk atas bumi ni. Cuma bezanya, kita duduk alam nyata, iblis syaitan duduk alam gaib. Tapi kita kena ingat, tujuan Allah menciptakan jin dan manusia untuk sujud beribadah pada Allah Ta'ala, bukan ganggu manusia. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, berabdikan diri padaku, kata Allah. Tuhan asal. Tapi iblis syaitan ni engkar, dan jin kafir juga engkar. Mereka ni cari jalan macam mana nak merosakkan manusia, macam mana nak bunuh orang Islam, macam mana nak suruh Islam jadi murtad, macam mana nak suruh Islam ni jadi kufur, bagaimana nak ajak, nak memperdayakan orang Islam supaya tinggal apa agama perintah dan buat apa agama larang. Dia balik hak agama perintah, iblis syaitan jin ni dia goda hasut suruh tinggal. Hak agama larang, iblis syaitan hasut suruh buat. Contohnya, tengok semayang, agama suruh. Semayang agama suruh. Tapi iblis syaitan ni dia ganggu kita tak sewi semayang. Lagu mana? Penyakit yang berlaku berkaitan dengan iblis syaitan. Dia ganggu kita, kita buat was-was. Iblis syaitan dia ganggu ibadah semayang seseorang tu, dia bukan kita tolak gitu. Dia tak tolak, sembang tak ada. Dia masuk dalam hati kita. Dia masuk dalam hati kita, dia bisik hati kita, dia suruh buat kita jadi apa? Was-was. Bila tu imam kat takbir, Allahu Akbar, kita ni kalau kena penyakit iblis syaitan ni, usalli, tak masuk lagi. Usalli. Pada main usalli. Jangan. Ni cara iblis syaitan ganggu kita. Dia suruh kita jadi was-was. Sebab apa hamba sebut begini? Sebab pengalaman berubat. Orang was-was ni kalau dia main pondok hamba, kita pening nak berubat dia. Dia kata apa? Ustaz, hamba ustaz kalau mayang jemaah ustaz makmum tinggal semua rukun. Tu imam sujud dah, dia tak wakuf lagi. Tu imam sujud dah, dia tak wakuf lagi. Baik. Kalau kita ngaji bab semayang, tinggal rukun sah dalam semayang. Tak sah. Jangan gurau. Tu imam sujud, dia tak wakuf lagi. Sebab tu penyakit was-was ni daripada iblis syaitan. Dia ganggu ibadah kita. Ada seorang tu mari berubat dengan hamba,
Dia punya waswah. Tok imam kat takbir Allahu Akbar. Dia duduk belakang tok imam. Dia ni akad takbir Allah. Au au au. Ni kokok telinga mu dia nak cabut telinga. Oh berat penyakit waswah weh. Ni dia sodok ni. Au 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 Allah. Kena hot telinga ni pis cabut gitu. Duk main waswah. Jadi nak royaknya ni cara iblis syaitan akhir zaman. Dia ganggu ibadah kita dalam bab sembahyang bang. Begitulah juga dengan ibadah-ibadah lain. Lagu mana bulan Ramadan? Iblis syaitan kena rata, kena belenggu. Pas kita tak puasa, lagu mana? Ada lagi senyakit. Apa benda nyakit? Hawa nafsu. Hak sebati dengan iblis syaitan, kita kalah situ pula bulan puasa. Iblis syaitan kena rata, kena belenggu dah. Kita pula dah ikut hawa nafsu selama ni duduk iblis syaitan. Dak puasa. Begitu juga ibadah lain. Hak Tuhan perintah, kita tak buat. Hak Tuhan larang, hak itulah kita buat. Sebab tu jangan pelik akhir zaman. Kalau ramai orang main judi, duk main nombor ekor, duk zina, duk minum arak, jangan pelik. Ni akhir zaman. Sedaya upaya iblis syaitan duk ganggu manusia, nak menyesak dengan manusia dengan berbagai-bagai cara. Dah ustaz, dia masuk lagu mana ustaz? Tengok Nabi sebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna syaitana yablughu minal insani mablagha dami wa inni khashitu an yaqdhifa fi qulubikuma syai'a. Maksudnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya syaitan itu memasuki tubuh manusia menurut aliran darah, dan sesungguhnya kata Nabi, aku takut syaitan itu akan mencampurkan sesuatu dalam hati kamu. Hak ni kita nak faham ni. Nabi tu bimbang dah kita. Ayat kita baca ni Nabi bimbang dah. Aku bimbang mu. Takut syaitan campur sesuatu dalam hatimu. Dan Nabi sebut dengan ayat ni, inna syaitan yablaghu ni, sesungguhnya syaitan itu memasuki tubuh manusia menurut aliran darah ni. Orak, sarah, sendi tulang kita ni, kata Rasulullah, highway, jalan raya, tepat masuk iblis syaitan jin nak ganggu manusia, sendi mana? Satu anggota badan dia masuk. Nabi sebut ayat ni, dia masuk dalam badan manusia. Sebab itulah jangan pelik. Balik pada tajuk kita, perosok rumah tangga akhir zaman. Banyak tempat dah hamba sebut, hamba mengajar lebih kurang sebulan lebih dah. Hamba berobat seorang suami yang mari pondok saya. Suami dia ni ustaz soho di Malaysia ni. Dia mari dalam keadaan murung, sedih, fikiran bercelaru. Sebab apa? Bini dia ambil kain baju budak kusang, kelek anak lari tinggal rumah. Angin tak ada, ribut tak ada, balah tak ada. Suami dia tak pernah cekik, tak pernah tapa pun, tak pernah kata gapa pun. Tiba-tiba lari kelek kain baju dengan anak. Ni hokis di pondok saya baru ni. Bila lari tu dah apa dah? Hak paling sedih, ustaz ni siapa tak nak mengajar. Habis kuliah dia, hak dia tengok dalam live kamu tak ada. 2 minggu tak ada kuliah live. Apa tak ada ni? Kita tak tahu lagi masalah. Rupa-rupanya dia kena sihir. Sihir pemisah. Sihir cerai berat. Sihir rumah tangga dipanggil. Bini dia lepas lari saat ni, hari-hari atas WhatsApp ke ustaz ni, tu lelaki dia ni, 4 kali sehari, 5 kali sehari atas WhatsApp. Atas WhatsApp tulis ke apa? Atas WhatsApp minta cerai. 4 kali sehari, 5 kali sehari atas WhatsApp untuk minta cerai, minta lepas dia, minta cerai dia. Astaghfirullahalazim. Oh, mas iso dah. Jas sejik ni jas Doraemon ni. Cepat iso tak ada habis ni. Gurau dia. Iso awal dah ni. Boleh terus sikit agak dah. Insya-Allah. Ambo fobia dengan jas ni. Ambo rajin ngajar satu tempat tu. Bila masuk iso ni kita ngajar.
Terus lagi 2-3 minit. Tiba-tiba orang belakang, orang lelaki angkat tangan. Ustaz nak tanya soalan. Kita kata sila tanya. Lepas angkat tangan, sila tanya. Boleh tak berhenti mai esok? Allah berat benar ni. Suruh berhenti mai esok. Kita berhenti terus. Orang dia suruh berhenti ngajar. Tapi ingat aku tak pergi dah sejak tu. Dah saja pun lah. Pasal bicara dia. Kita bicara di awal-awal nak berhenti pukul apa? Royak. Kabar-kabar suruh berhenti. Kita berhenti ikut demo. Jadi insyaAllah masjid ni bagus. Orang dengar berlakon. Baik. Balik pada tadi. Bila hamba berobat ustaz ni, bini dia duduk atas mesej. WhatsApp bukan mesej, WhatsApp. Hanya minta cerai je. Hak ni lah orang kata peribahasa. Tak ada angin pokok tak gerak. Tak ada apa jadi tak okey, minta jadi gitu. Minta cerai dengan tiba-tiba. Bila kita baca ayat kursi, bila kita baca ayat atahasibatum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Bila kita baca ayat surah Ar-Rahman, ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfuzu sampai habis. Lepas tu kita baca ayat Nabi Allah Sulaiman, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jumpa dah. Ya mari dah. Ya start mari dah. Bukti-bukti tu. Rupa-rupanya orang nak marah ke ustaz ni. Orang dendam ke ustaz ni. Orang sakit hati ustaz ni. Hak kena bini hak lemah. Bini kena hak lemah. Tapi alhamdulillah lepas pada berobat 2-3 minggu ni, dia berhubung, wakil dia berhubung dengan saya. Alhamdulillah. Pulih selamat rumah tangga dia, bini balik mudah dah. Tengok nak royak. Sebab itulah hari ni laki bini tolong ingat akhir zaman. Ngapa nama jin ni? Nama jin hak duk ganggu dari rumah tangga kita, nama dia Ad-Dasim. Siapa ada telefon cuba type Google Ad-Dasim. Itu bit lalu. Gapo nama Ad-Dasim ni tujuan gapo dalam manusia, dalam hidup manusia ni? Tujuan dia ganggu gugat punuh rumah tangga, cerai berat. Tu tujuan dia. Sebab itulah hari ni tadi hamba duk kecek dengan seorang wakil rakyat di Kelantan tadi. Dia kata ni ustaz di Kelantan banyak dah ni kih-kih gini. Kih gangguan sihir santan ni banyak di Kelantan. Ni tu wakil ni. Tu wakil Kelantan kecek kita tadi. Dia kata ni banyak ustaz di Kelantan. Kih pelik-pelik ni. Memang betul. Memang betul. Sebab hamba duk buat learning. Ni hak terbaru deh. Nak royak sikit banyak nak tengok ni. Rekod hak terkini 1103 lagi WhatsApp tak buka. Hak nak minta berobat ni. Hak nak minta temu janji dengan hamba nak berobat 1103 lagi. Banyak orang yang tak pernah dengar kata ya Allah kau ustaz. Ya. 20 tahun dah hamba berobat learning. Jangan. Banyak sangat berlakunya cerai pisah laki bini dengan sebab ni gangguan sihir, santau, pasaka, apa lagi? Ad-Dasim. Ning pak benda yang disebut atas tajuk kita malam ni, rosok rumah tangga di akhir zaman. Jadi kita kena ingat apa jadi ni Nabi sebut. Sebab apa? Musuh kita ada dua. Iblis dengan syaitan, ada lagi seorang jin. Hak ni hari-hari duk cari peluang lagu mana nak puasa, nak punuh kita. Baik, tengok apa kata Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-jinnu ala salasati asnafin sinful lahum ajnihatun yatiruna fil hawa wa sinful hayatin wa sinfun hayahul wa yaz'anun. Maksudnya jin itu ada 3 golongan. Kata Rasulullah, jin itu ada 3 golongan. Satu golongan mempunyai sayap yang boleh terbang di angkasa. Satu golongan berupa ular. Dan satu golongan lagi berpindah daripada satu tempat kepada satu tempat. Ni Nabi sebut
Yang mana 3 golongan jin hok duduk sekali dengan manusia. Ada satu golongan jin tu dia berupa ular, dia masuk dalam rumah kita. Ada satu golongan jin tu dia duduk terbang ke atas. Dan ada satu golongan lagi tu hidup dia berpindah daripada satu tempat kepada satu tempat. Lagu mana dia ganggu? Tengok. Dia ganggu dia ikut keadaan kita. Lagu mana kehidupan kita, dia ikut apa? Baik, tengok apa kata sambungan dia lagi. Inna syaitana qa'ada li ibni Adam bituruq. Maksudnya, sesungguhnya syaitan itu duduk mengganggu manusia dengan berbagai-bagai cara. Ni kata ayat ni, syaitan tu dia ganggu manusia dengan berbagai-bagai cara. Orang nega dia ganggu dengan cara nega. Sama ada nega kedai makan, ataupun kedai ruci, ataupun hotel, ataupun homestay, ataupun hardware dan seakatan dengannya. Orang nega dia ganggu macam nega. Nabi sebut dalam ayat ni dengan berbagai-bagai cara. Hak rumah tangga dia ganggu dengan cara rumah tangga. Hak ustaz dia ganggu dengan cara ustaz. Hak cikgu dia ganggu dengan cikgu. Hak polis dengan cara polis. Dia ikut keadaan kehidupan kita. Sebab tu hamba royak hari ni hak hamba paling takut. Hari ni ramai ustaz-ustaz kena benda ni. Nyanyi ustaz-ustaz duk mengajar sejid surah kena nyakit ni. Nyesahir demo nyuakkan nak demo. Ada seorang ustaz di Terengganu hak sahur tengah mengajar motor darah. Ni. Mana royak. Ustaz ada seorang mengajar di Terengganu. Tengah duk mengajar. Dia antara tok fiqh antara tok fiqh sahur di Terengganu. Tengah duk mengajar ke bau motor darah. Ada seorang ustaz tu, hamba royak ni hak hamba buat belakang ni. Ada seorang ustaz tu, dia tak kelik lagi mengajar. Ada di sejid, baru sudah mengajar, tapi tak kelik lagi rumah. Bini dia tengok ustaz ni, tu laki dia ni ada depan tangga. Pak bini panggil, abai buat gapo baik masuk. Pintu buka dah ni, dia buat gapo tanah lambu tu. Paling pondok, jawab pondok. Ni kisah benar yang hamba buat bau ni. Paling pondok, jawab pondok. Pak bini dia rasa pelik. Yolo kata lelaki aku ni. Dia putera telefon untuk lelaki dia. Bila dia tekan nombor telefon, untuk lelaki dia akak, untuk lelaki dia jawab. Abang dia sejik lagi ni. Aloh, siapa dia luar tu? Jadi, siapa di luar sejik masuk. Kalau jin kekah aku tak tahu tu. Masuk jalan dengan luar. Duduk luar, ustaz tak nampak. Kalau jin kekah, masuk jalan. Dia panggil saiku. Ramai luar tu. Penuh luar tu. Masuk jalan, masuk sejik. Sedap sikit. Ustaz nampak. Baik. Bila gitulah keadaan, bini dia ni takut lah weh. Bila tu lelaki dia royak, tu lelaki ada sejik lagi. Hak depan tangga siapa dia? Tu soalan dia, hak baru ni. Bila jadi gitu, lagu mana ni? Orang kata hak ganggu rumah tangga ni. Anak puai ustaz ni, dia dah histeria kerasukan, ambil senjata tajam dekat Nabi dah. Allah takut. Ustaz ni siapa tak ingin ngajar. Jangan main-main learning. Banyak sangat ni ujian akhir zaman. Perosok rumah tangga ni macam jenis. Dan sejarah hamba berobat, hak paling hamba takut, ada satu kisah tu musim cuti sekolah. Kelantan pun sama lah. Musim cuti sekolah ni orang baik wah. Orang nikah lima tu urus. Hak ni nikah anak tino, hak ni nyambut natu, hak anak jatuh. Bahasa dia dah musim cuti sekolah. Makan gula situ, makan gula sini, baik wah situ, baik wah sini deh. Kejadian ni abang nak cerita ni berlaku musim cuti sekolah. Sepasal suami isteri tengah duk sanding atas pelamin, demo ni duk renjih tepuk tawa sudah dah. Sudah sanding nak turun daripada anak tangga pelamin tempat sanding tu 3 je, anak tangga 3 je. Tu lelaki pakai kasut jabat itek kilat.
kasut sanding, kasut ngating. Pas bini kasut hadiah nikah tumit tinggi, Pak Haji tinggi, tumit tinggi. Sudah sanding tok lelaki piping tangan dia turun anak tangga pelami tu. Pas bini dia pakai baju gaun labuh, eret tak air baju gaun. Piping mah tok turun. Tok lelaki duk bawah dah tangga. Bini baru jatuh sana tangga. Dia selok baju gaun dia jet steng atas betis tu lelaki. Ha, ni kisah benar ni. Dia jet steng atas betis tu lelaki di belakang. Lepas dia jet steng ni. Tendai. Jet steng ni bahasa Mak Saleh. Dia tendai kat belakang betis lelaki dia. Lepas dia tendai, taruh gapo dia royak kat mulut dia. Cerai aku. Allah. Tak ada malam tamu. Minta cerai dah. Suka ayuh kita sebut malam tamu. Tak ada malam tamu minta cerai dah. Kabar-kabar bila kita beri tarikh yang mari berobat pondok kita, siapa giliran nak berobat tu, suruh masuk di atas jadah tempat kita nak baca ruqyah tu. Dia lari depan pondok. Dia lari tu lelaki dia kejar. Pondok Ambo tu depan tu ya kebunnya. Dalam kebun pokoknya. Bini lari, tu lelaki kejar. Macam cerita Nustai. Bollywood. Akan tu, cerita Nustai ada pondok aku ini. Mengejar. Bini tak saya berobat. Bila kejong pakai ukah pegang, paksa berobat. Tiba-tiba, bini dia tak khabar. Jing kecek kat mulut dia. Padai muka. Aku nak suruh dia cerah berat. Aku kucah sihir dia dalam kawah belakang tadi. Allah. Masa mana dia pergi tu? Biasalah kalau baik rumah. Jurut tukar gula, dia baik rumah, dia masuk ke belakang rumah. Pasal dengan kanopi, dengan kemah, tukar gula, dia masuk situ. Sihir ni, hak jual kena ni, dia pergi kucah dah gula tu masa mana, tekoh orang tak ada metal. Oh. Nak bercerah dana. Ni pengalaman berobat, bak rumah tangga. Jadi, sebab tu lah, tajuk perosok rumah tangga akhir zaman ni, hamba sebut paling beringat kita. Learning, sekarang learning, orang sakit hati, orang dendam, tengok kita nego maju, tengok bini kita ni cakap lepas, dia bukan kita apa. Dia bukan cuma dengan pistol, dah. Learning akhir zaman, dia memain dengan sihir. Dia memain dengan santau. Dia memain dengan upah tu pun mau kena. Allahu Akbar. Di pondok Ambo kalau bab benda gini cukup banyak. Sebab itulah kena ingat molek di akhir zaman ni kemah agama. Bini pun kena kemah agama, tok lelaki pun kena kemah agama. Bimbel kena nyakit gini, Allahu Akbar. Ada satu kes tu kena berlaku dari Ustaz Yaakob Isra. Hak Soho di Kedah tu, Madak. Ustaz Muhammad Yaakob Isra di Madak Kedah tu. Ya Kedah dua orang Soho. Ustaz Yaakob Isra dengan Ustaz Firdaus Firabi. Hak Masjid Al-Bushra tu. Amba nak cerita ni, kebetulan Ustaz Yaakob ada malam tu. Hak amba berobat ni. Menangis Ustaz Yaakob. Sebab apa menangis? Laki bini mari berobat pondok amba. Bini orang Kelantan. Tok laki orang Ganu. Tok laki orang Ganu, bini orang Kelantan. Bini dia ni file mahkamah fasah dah. Bini dia ni pergi fasah dan jabat agama nak minta cerai dengan tok laki. Amba tak tahu gini. Dia mari malam tu, Ustaz Yaakob mari juga, ada kebetulan Ustaz Yaakob mengajar di Ganu itu. Amba berobat tok laki dia dulu. Alhamdulillah berobat tok laki tak buat. Mana khabar sedar, hidup zikir selawat alhamdulillah. Berobat bini sampai pada ayat kursi, wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Ayat kursi akhir dah, wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Ping, bini dia rebah. Lepas bini dia rebah, cakap siye. Klong-klang cakap siye. Pak kita pun ngaji litan ni, lawan kata cakap siye. Mintai Malay, come ni kau. Kita suruh dia tukar ke bahasa Melayu, mintai Malay. Mintai Malay, Malay tu bahasa Melayu, suruh tukar, jangan kecek siye. Mintai Malay. Suruh tukar kecek Melayu.
Oh. Jadi bini dia bila tak khabar, ya tak apa. Waktu dia tak khabar tu, aku suruh dia cerah berai. Aku ganggu dia laki bini supaya jadi panah baloh semua hari-hari. Aku waktu laki dia malam-malam atuk pala ke dinding batu dalam bilik. Allah, paruknya jin tu pecah melek. Aku waktu laki dia ambil gunting kerak nadi tiken. Allahu akbar. Dan hok ngelah kali jin kata apa? Aku koci nafsu dia. Aku tutup syahwat dia kunci. Dia tak boleh bersama. Tak boleh berjimuk. Tak boleh bersama. Berat tu. Sebab apa ambil berat? Ambil ayat berat. Di boreh fasah tu, bini dia isi di boreh fasah, suami tidak boleh tunai nafkah batin 2 tahun. 2 tahun nikah, tak boleh tunai nafkah batin. Betul ayah dia. Bagi lepas pasti. Faham dia? Bagi pasti. Bini masih anak dara, tok laki masih teruna. Maknanya bagi lepas pasti, tak usik lagi. Nak usik guana, nyanyi lagu negara ku tak naik. Nak royaknya bab sihir ni jangan cakap buah. Orang yang kena Allah tahu dah. Sebab apa hamba royak gini? Ustaz Yaakob waktu hamba berobat hak tino ni, dia menangis. Ustaz Yaakob, dia menangis. Tak apalah Ustaz. Saya sanggup tak balik Kedah malam ni. Biarlah tak balik Kedah ni. Asal Ustaz berobat selesai dia. Sia tengok dia Ustaz. Siapa tahap tu saya aku. Tak aja tengok ke gitu. Allahu Akbar. Baik, sudah dia berobat. Habis dah selesai berobat. Innama amruhu iza arada syai'an ay yakula lahu kun fayakun. Surah Yasin. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Akhir surah Yasin tu. Sudah kita berobat tu, kita tanya ni, dua orang ni. Laki bini kita tanya. Kita tanya tu laki tu, betul ke jin royak tadi tu? Atuk pala, kerak nadi, betul ke? Betul Ustaz. Allah. Tengok. Kita ngesah jin royak tu betul ke tak? Betul ke jin royak tadi tu? Bawa kereta, berhenti ngejuk atas highway suruh orang langgar. Betul Ustaz. Allah. Kejuka kita dengar. Kita ngesah dengan hak suami dia tu. Hak jin royak tu betul. Kau berlawak. Rupanya betul sungguh. Hak atuk pala betul. Hak kerak nadi betul. Bawa kereta suruh berhenti di highway. Ngejuk suruh langgar pun betul. Betul juga. Betul ke? Tak boleh pakai lagi. YOLO Ustaz, betul. Tak boleh pakai lagi. Baik. Ni dengar ni. Nak ajar malam ni siapa yang kena sihir laki bini, sihir pemisah, yang mana kena kunci syahwat, nafsu, tak boleh bersama, amal ayat aman ajar ni. Ayat dia Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina. Ayat buka kunci. Kalau kena kunci nafsu, orang buat khianat, orang sihir, orang tuju, orang santau. Inna fatahna laka fatham mubina. Jangan bimbang. Kalau tak ingat, sebab hamba nak beri hadiah malam ni. Kalau tak ingat, tak boleh tulis. Kayak gi, hamba beri PDF kepada pengurusi kotak email ke, gi kedai photostat bagi pakai amal. Tu dia dah. Yang kedua, doa yang disebut dalam kitab. Allahumma ftah alaina futuhal arifina bihikmatik wansur alaina wa rahmatik wa zakkirna ma nasitu ya zal jalali wal ikram. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Kita tengok hadis dia dah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat sahara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulun min bani Zura'i yuqalu lahu Labid bin al-A'sam hatta kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhayyalu
yuhayyalu ilaihi annahu kana yaf'alu syai'a wa ma fa'aluhu hatta idza kana dhata yaum aw dhata lailatin wa huwa 'indi lakinnahu da'a wa da'a. Maksudnya daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata seorang Yahudi dari Bani Zurai yang bernama Labid bin Al-Aqsam. Siapa yang pernah dengar kuliah hamba, nama ni selalu hamba sebut. Siapa yang tengok live hamba mengajar kat TikTok, kat Facebook, nama ni hamba selalu sebut. Labid bin Al-Aqsam ni dialah hak sihir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah kena sihir. Siapa tukang sihir dia? Labid bin Al-Aqsam. Dia buat dengan apa? Dia upah, dia pakat dengan anak puai dia. Labid bin Al-Aqsam dia pakat dengan anak tino dia. Dia upah 2 orang khadai Badui Arab masuk cari rambut Nabi sisir rambut tu dengan sikat tu, curi. Lepas curi dia buat sihir, dia ikat, dia berkah dengan pelepah kemar, pelepah taman. Pas dia ikat dengan batu besar, dia tahukan lagu. Tu kisah hasar. Lalu lepas kejadian tu Nabi sakit berminggu-minggu. Allah Ta'ala wahyukan dia cerita bahawa ni ada seorang nama Labid bin Al-Aqsam sihir mu ni. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabat dia, siapa dia? Sayyidina Ali bin Abi Talib, pergi dalam lagu tu, turun dalam lagu tu, ambil keluar ke. Dia panggil apa? Bahasa kitab bukhur. Bukhur bahasa kitab. Bukhur ni bagi sihir. Ambil dari lagu, buat naik, lepas sihir tu. Barulah Nabi sihat semula, segar mula. Nak wayaknya Nabi kita juga pernah diuji dengan sihir. Apa? Kita orang Islam ke zaman, kau banyak kau sikit? Hamba jawab ni, kau banyak. Manusia dia balik kepada zaman jahiliah mula. Apa ucapan orang lening? Orang lening kasih apa? Asalkan hajat aku puas hati. Asalkan aku boleh balas rendah. Asalkan aku tengok dia boleh nepek sakit tika. Itulah kecek buah kita lening. Sakit hati atas sihir, sakit hati buat khianat. Allahu Akbar. Ni fenomena yang terjadi di akhir zaman yang mana kita sedang berdepan sekarang. Kita sedang lalu sekarang ni. Tapi ingat, sihir ni lagu mana Nabi sebut? Bab sihir ni. Sihir ada salah satu daripada dosa besar. Siapa yang terlibat sekali sihir? Siapa pernah dengar kuliah Ustaz Ha? Orang tanya soalan bab sihir. Siapa terlibat sekali je sihir, ataupun dia ikut orang pergi buat sihir, ataupun dia sebahak dengan tukang sihir, sekali tidak diterima amalan dia selama 40 hari 40 malam. Jangan main-main. Sekali terlibat dengan sihir, tidak diterima amalan dia, ibadah dia, sembahyang dia 40 hari 40 malam. Baru sekali. Jadi tolong beringat. Sebab apa hamba sebut begini? Bila kita tak royak agama ni, kita ingat benda ni macam biasa, bukan dosa. Padahal dosa besar. Besarnya ujian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat ditimpa sihir. Baginda pernah menyebutkan bahawa sihir sebagai salah satu daripada perbuatan dosa besar di sisi syarak. Sebab tu Quran sebut, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya dosa sihir ni satu dosa syirik yang besar yang tidak diampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan main-main. Maksudnya jauhilah 7 jenis dosa besar yang membinasakan. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah dosa besar itu? Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama menyekutukan Allah, yang kedua sihir, yang ketiga membunuh jiwa yang diharamkan melainkan dengan alasan yang benar,
Yang keempat, makan riba. Yang kelima, makan harta anak yatim. Yang keenam, lari daripada medan perang Dan yang ketujuh, menuduh wanita muhsan berkahwin, beriman yang tidak bersalah dengan tuduhan zina. Hadis riwayat Bukhari. Jadi hadis ni menjadi dalil sihir ni dosa besar. Jadi tolong beringat, kalau kita sakit hati nak marah orang, jangan buat sihir. Jangan atas sihir. Jangan upah tu pun mau buat sihir. Dulu kecoh kita tahu. Kalau nak buat sihir, gilik sana. Jumpa Tok Sami. Ada seorang ustaz di Malaysia hak glamour, gambar dia duduk dinum. Tapi saya tak sebut dah live sebab ada live ni. Ada ustaz seorang, gambar dia tu duduk dengan Tok Sami dia dinum. Pecah temelai sebab orang Malaysia lagi buat apa? Tengok gambar tu ada dengan Tok Sami. Bermakna ada hak jenis manusia hak deki sakit hati dan dek bawa gambar ustaz ni suruh Tok Sami tu buat sihir. Allah, sakit ustaz tu. Lama mana tadi ngajar dalam TV tak tobik. Kudih macam-macam. Allahu Akbar. Sihir. Betul tu nama tu, hamba dengar sebut. Jadi nak royaknya, jangan sekali-kali terlibat dengan sihir. Sebab apa hamba sebut gini learning zaman cyber. Sekarang learning zaman internet. Zaman globalisasi. Yang tanpa sempadan ni, telefon ni. Hari ni, mungkin hak mari depan ni tak pernah tengok dah. Saya pernah dihantar oleh seorang pegawai polis. Seorang pegawai polis dia hantar WhatsApp link beli barang. Dia tu ustaz, cuba tengok link ni ustaz. Pegawai polis ni hantar ni. Tahu tak link apa? Link jual minyak mati bunuh. Astaga, merah garagu. Link jual minyak mati bunuh. Nak royaknya ni zaman learning. Tak payah pergi jemera di sana. Tekan link tu macam Shopee. Masuk PT, back in, siapa rumah minyak mati bunuh. Hak paling murah 500 riyal. Amba buka link. Kata berat kalau setara ni berat. Nak sabuh ramai kena ni pun. Hak kedai makan mampu dah makan. Hak kedai rucik tutup kedai rucik. Hak hotel sampai beratus ni. Pak demo duk beli, duk cuah kursi, duk buat kursi. Hak paling murah 500 riyal. Faham cek link tengok. Hak power sikit. WhatsApp tak boleh gerak tika. 2000 riyal harga minyak tu. Hak 3 high class. Hak mahal. 5,000 riyal sebotol. Sakit siapa bawa mati. Dahsyat learning. Ada jual minyak mati bunuh. Hak 5,000 ni buat sakit siapa bawa umur mati. 5,000 riyal harga sebotol. Kita kata kan, kalau setara ni menasabah dah. Akhir zaman kau banyak nyakit bak sihir santau rumah tangga gini punuh jahanam. Sebab itulah molek juga malam ni. Orang kata apa? Kuliah perdana ni, kuliah ceramah dah ni, tukar tajuk sikit. Sebelum ni masjid ni, kuliah fiqh ada, tauhid ada, usuluddin ada, tasawuf ada, fardhu ain ada. Malam ni tukar selera sikit. Dapat ilmu baru. Kuliah tajuk begini. Sekurang-kurangnya kita faham gapo jadi ni bukan nyakit bidas pita. Ingat deh. Tajuk kita malam ni bab prosok rumah tangga ni bukan tajuk nyakit bidas pita. Tajuk kita kupas ni tajuk yang mana kena selesai kaedah rawatan Islam. Kena berobat dengan cara rawatan Islam. Bukan kata kena bak sihir rumah tangga ni kita pergi hospital. Pada doktor nak buat ke mana? Ada kau cocok ubat boleh jadi baik? Rumah tangga? Tak. Dia kena berobat rohani. Dalam tu kena berobat. Sebab tu hamba sebut sama perumpamaan. Nyakit gini ni, perumpamaan motosikal kita bocor tayar. Bandingnya dia, motosikal bocor tayar, kita pergi atas beki, tempat pomen beki, pas pomen pergi buka enjin.
buka gasket buka karburetor. Ada kena-ngena tak dengan tayar bocor tadi? Tak ada kena-ngena. Kalau bocor tayar tu tiup ke tayar lah. Begitulah nyakit. Bila bak sihir, bak santau, kerasukan, kena sapuk, orang buat ngamuk bukan di atas pita. Kena cari rawatan Islam. Kaedah cara Islam. Sebab apa? Quran sebut. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Apa maksud ayat ni? Allah Ta'ala kata dengan ayat ni, kami turunkan sebahagian Al-Quran itu menjadi penyembuh, obat pada sebahagian penyakit, dan sebahagiannya lagi menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Itu dalil Quran. Dalil Quran bab penyakit ni dia obat, dia penawar, dia syifa. Syifa obat penawar. Jadi sekiranya hak hamba sebut ni, ibu-ibu, ayah-ayah hak ada depan hamba ni dalam dilema ataupun sedang hadap hak hamba sebut ni masalah ni, selesailah dengan cara rawatan Islam. Bukan dengan cara pergi bomoh hak ngaruk-ngaruk. Sebab apa hamba tegur dengan benda ni? Zaman ayah kita dulu, zaman tok uwe tok kita dulu, zaman tu tak ada rawatan Islam. Bila sakit dia main teri. Tanya ayah kita lama-lama ulama. Main teri, main mokyong. Nak segangin. Orang sakit nepek, dia panggil hak set main teri, tukar palu gendai, tukar suyuk suling, lepas tu tuk dalai seorang. Tahtung patok suling, jaga segar, gedik lalu. Hak atas tikar gedik bangun. Kalau main teri dengan mokyong. Tu cara dulu. Berobat zaman 60-an 70-an dulu. Dia main dengan teri. Di Kelantan tu ke? Ada. Sama juga. Yang kedua, orang dulu-dulu kalau jenis negeri ni, dia panggil kaedah berobat buai acok. Ada juga. Kena buat nyakit kan. Dia buat bulut kuning. Lepas dia bakar air seko, dia terak kekeng atas bulut tu. Lepas telur merah, lepas beretih. Dia buat dalam badan kan, dia pergi cari pokok besar. Busuan nanas. Dia gigat dia, ya, tuk. Makanlah pulut kuning air panggil ni. Jangan dek kekeh anak cucu aku. Pandai pulutnya nyatu. Dia ingat jin makan pulut dengan air. Sebab apa hamba sembut gini? Hamba penuh gi satu pula yang dipanggil oleh owner hotel pula, Shelley pula tu. Dia minta kita pergi pagar ikhtiar sekate hotel dia Shelley di pula. Jadi kawasan luah, hamba pergi pas belakang tu. Hamba tak tahu, dia kisah orang bongor sebelum hamba pergi. Kita pergi belakang tu tengok ada bulu kuning seperdu. Kita nak pergi baca ayat 7 mubin surah Yasin, nak pagar. Ayat Yasin 7 mubin. Pergi belakang kat pokok bulu kuning tu. Hamba tengok bewok duk gonggong air. Ni. Bewok duk getak-getak gonggong air. Hamba tak tengok lagi diumbi pokok bulu kuning tu. Rupa-rupanya regu pada hak bewok gonggong tu, tapi tu ada bulu kuning. Pada beretih. Hamba suka sore. Nata bewok ni pandai. Pulut dengan beretih tak makan bahaya air. Nak royaknya, ingat ning kaedah berobat jamai dulu, dia panggil kaedah buai acok, salah. Menjamu makhluk iblis syaitan jin ni benda yang syirik. Kalau ada lagi boleh bertaubatlah siapa terlibat dengan benda gini. Jangan terlibat, benda ni benda syirik. Jamu jin ni jangan dengan cara tu salah. Jadi pakat ingat deh, hamba tegur dengan kaedah ni. Bila Islam datang, Quran menjelaskan kena ikut Islam, kena ikut Quran. Hak ni yang betul. Sebab orang hak minta tolong dengan Tok Bomo, kalau Tok Bomo tu bersahabat dengan jin, atu raya, polong, plesik, macam-macam, toyo, jenglok, anak kerok. Dia bukan kau selesai. Dia jadi mudarat kau lain. Kalau main buat bab benda gini, dia bukan kau selesai, dia jadi mudarat benda lain pula.
Asal pergi berubat masalah laki bini. Kabar-kabar lebih kada 2 minggu, jin tak ada duduk kekeh anak dara kita. Banyak kes gini. Sebab itulah rumah kita ni, kalau orang duduk biasa jenis berahi bom, pas berahi ni takam menangkah, takam tu, buh situ, gatung situ, beringat. Hak gitu, kadang-kadang hak mari tu, siapa dia? Bangsa jin iblis syaitan. Dulu, sini hamba tak tahu sebab hamba duduk di patah, rumah hamba di patah dekat. Orang Jamil dulu, apa dia kata? Rumah, kalau tak siri pesik masuk, kena gatung kuda laut di pintu. Ni. Orang duduk patah, bila laut, dia tahu kisah ni. Konon-konon dia kata apa? Tak siri pesik masuk rumah, kena gatung kuda laut kat pintu sah. Kena ada kuda laut. Unduk-unduk tu. Hak kekok tu. Tu orang dulu. Kepercayaan hak mengarut. Padahal, sabit gapo kuda laut dengan pesiknya. Ada satu kes tu, dia gatung kuda laut kat pintu. Dia ada rumah dia, ada kucing niku. Kucing dia niku. Pas kucing tengok kuda laut tu duduk noneng, dia tambak dengan benar, duduk musing. Kucing ni dia tegur. Tuan rumah jadi tak suk. Tu, persik mari. Kucing tegur, persik mari. Terbodoh tuan rumah. Padahal kucing tu niku. Dia tengok kau gerai kau kuda laut tu. Tuan rumah je pakai pukul lalu. Persik mari. Sebab kucing tu tegur. Ning lah orang dulu-dulu. Orang dulu. Bak jenis takam nakal. Jangan lah bobol. Jangan main mengarut gitu. Quran aja ni. Jadi antara ayat Quran yang masyhur hak kita boleh amal, ayat kursi. Jangan tinggal. Ngelah lagi amal ayat. Ngelah lagi amal ayat. Baik. Hak apa nak ayat ni sebagai kesimpulan tajuk kita perosok rumah tangga di akhir zaman. Tolong ingat antara tanda hamba nak sebut malam ni kebiasaannya orang puan kalau dia kena nyakit ni, kebiasaan nombor 1, dia start mimpi. Dia mari mimpi jatuh tempat tinggi. Dia mari mimpi tempat kotor, tandah. Dalam bilik air jambe. Ni tanda dia. Dan lagi orang puan biasa kena tanda gini. Dia start sakit kepala daripada asal sampai ke malam. Dan lagi kerek yang mimpi ular itu. Ular duk mari nak kejar, nak patut, nak belik dia. Ingat, kalau ada tanda gini, tolong cek dengan rawatan Islam. Dan lagi orang puan, hak berlaku biasa kes rumah tangga ni, dia bermula dengan apa? Dia mari masuk mimpi budak. Orang budak. Budak mari nangis kat kepala katil tidur. Pas budak nangis, dia ambil, dia susu badan. Ni susu dada ni. Beringat. Saya beri amaran ni. Siapa yang sahih lebih pada 3-4 kali dah mimpi susu budak, susu badan ni, susu dada dia, orang tu terlibat dengan saka. Ni pengalaman hamba, bukan wajib tapi pengalaman. Kebiasaan orang puan kalau kerek yang mimpi susu dada dia ke budak kecil, mesti dia ni terlibat dengan saka. Punca saka juga boleh jadi puasa rumah tangga. Punca saka juga kalau tok lelaki nikah dengan bini, dia sekat zuriat tak boleh anak. Ni pengalaman hamba. Punca saka juga menyebabkan rumah tangga kita jadi panas. Berkelahi dengan bini, berkelahi dengan adik-beradik. Ni bukti yang berjumpa. Jadi, rupa-rupanya rosok rumah tangga ni dia banyak. Bak ada sing suku. Bak itulah hamba bimbang. Kalau ada hak di atas, tok ki, tok nye, tok we tu, zaman dia tu jenis mengamal ilmu syarat tubuh. Mengamal ilmu jangok orang puan. Mengamal ilmu jari anak. Mengamal ilmu Siti Fatimah. Mengamal ilmu koci tu lelaki. Tok sewi bin ramah. Aduh. Ingat orang dulu-dulu. Ilmu jari anak macam-macam. Orang lelaki pula. Orang dulu-dulu. Yang ngamal ilmu kebar. Yang ngamal ilmu gagah nak buat kerja. Yang ngamal ilmu untuk jaga kebun, jaga rumah. Ingat, hak ni lah
Bila mati jengas sini, dia start jadi saka. Hak kena tu, anak-anak hak nikah tu. Ada satu kes di Pondok Ambo, anak tino anak dara dia, sore habuk tak boleh nikah. Orang kena dia tak kena. Hak orang tak kena dia kena. Hak atas cicing dah tunai, atas mula balik cicing batal. Berselehing. Lah mak dia mari nangis Pondok Ambo. Mak dia kata apa? Ustaz, kalau boleh hamba ni sebelum hamba mati, hamba nak tengok anak dara hamba nikah belaka Ustaz. Bak apalah jadi gini Ustaz? Hamba berobat lebih kurang 8 tahun Ustaz. Habis tepat dah pergi kat mana royak pergi berobat. Tapi Allah tak izin lagi Ustaz. Anak dara hamba ni orang minta dia tak kena. Pahak orang tak kena dia kena. Siapa nak hak mari atas cicing tunai dia pun batal. Ada satu kes tu Ustaz. Edah kat Walimatul Uruh dah. Edah kat dah batal. Allah kata berat sangat. Dia pun nangis mak dia. Mak dia nangis. Tak apalah makcik kita berobat. Kisah benar ni berlaku. Kita berobat anak dara dia. Buat nana. Tak khabar. Rupa-rupanya mak dia ni lah kata. Tuk dia lah. Jadi tuk kata dia. Tuk bidek. Tuk bidek sahu. Hak jadi daping ni. Dia panggil tuk bidek 7. Ilmu bidek 7. Dia daping hak puteri-puteri. Mana-mana jing tak tahu. Jadi saka tu duk sekat anak-anak tino ni habis jadi berat jodoh, tak nikah. Allah Taala tunjuk dengan sebab berobat tadi, mak dia upah orang terai meseng upuk belakang rumah. Lepas terai meseng upuk belakang rumah, tahu tak gapo? Allah tak tunjuk. Jumpa pakaian dalam anak dia. Hak selama ni le duk belakang tu. Allahu Akbar. Berkait habis ni. Bak sihir ni. Bak sihir rumah tangga, bak sekat jodoh. Allahu Akbar. Lepas jumpa pakai dalil tu, barulah pecah melek. Selesai masalah. Boleh ada. Adik, 3 orang ni masih anak dara. Siapa tak ada bini dia, Kak? Kita nak uji calung malam ni. Sebab lesar dah kes dia. Jadi, nak royaknya, ingat. Apa yang berlaku ni, perosok rumah tangga ni macam-macam. Ada orang tino yang main berobat Pondok Ambo, jing ni ganggu, dia sekat tak boleh ngandung Suria. Cek dengan hospital normal, cek hak laki normal, bini cek dengan pakar sakit puai normal, suami cek sampel air mani dengan pakar sakit puai doktor laki normal. Tapi tak ada zuriat. Bila kita berobat, bini dia masuk pada ayat at-tahsibatum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Tiba-tiba bini dia ngila. Pandai muka dia. Aku sekat dia tak wi zuriat. Aku buat keluar air mani dia daripada kemaluan. Dia pecah melek pula. Aku buat ganggu dia jadi sakit rahim mulah macam segugu. Aku buat kucar dalam rahim dia. Benih yang masuk tu tak jadi anak. Allah. So jing dia pecah. Kata celaka jing ni. Kita supah dah celaka jing ni. Duk ganggu rumah tangga orang Islam. Selesai berobat. Ni kata deh. Kadang-kadang mari sebab hati. Lepas hamba berobat dia. Lebih kurang 2 bulan lebih. Dia WhatsApp. Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. Ya atas gambar teh pregnant. Bini dia ngandung dah. Allah. Alhamdulillah. Rezeki. Rezeki ya. Nak royaknya. Ingat. Gangguan ni. Berkait dengan pemisah rumah tangga ni. Ada juga siapa narak dia boleh koci. Boleh sekat. Boleh ganggu rahim orang puan. So lagi teringat ni. Yo kuliah harga ni banyak lalu. Akar mari lalu. 20 tahun pengalaman macam-macam. Ada kisah hamba berobat. Jarang hamba sebut hak ni. Orang puan ngandung 9 bulan. Bermakna tak berapa hari dah nak beranak. Ini kisah sebenar berlaku di Terengganu. Pesakit ni hamba ingat pasal ni. Dia tidur malam tu atas katil dengan lelaki dia. Usia kandungnya 9 bulan dah. Tak berapa hari dah. Bangun pagi kepas lepeng.
Anak gaib dia kandungan. Baru ingat malam ni, kes ni. Sepanjang 26 tahun hamba berabad, 3 kes hamba jumpa hak begini. Ada seorang puan tu mengandung masuk 5 bulan. Kepeh, tak ada gugur, tak ada turun darah, tak ada pecah itu beg. 5 bulan lebih. Ada kes tu hamba jumpa 7 bulan lebih. Pun sama, bangun esok kepeh belepeng. Dan hak paling besar kali hak hamba sebut ni, 9 bulan dah. Terik dah, buta dah. Bangun esok kepeh belepeng. Hak puan ni hampir-hampir gila. Duk menangis raung mata katil tu. Dia duk ni, dia duk gadar, cadar tidur. Dia duk belek selimut macam orang moye. Dia kebah bata, lembek, toto, cadar. Dia cari macam dia cari anak dia. Berobat nana kita hari tu. Ni, rumah tangga ni. Siapa narak doktor tanya dia, apa jadi gini? Cek rahim, cek air ketubah atas cadar tu, tak ada. Darah beranak tak ada, air ketubah pecah tak ada. Raik gitu ya. Ini kejadian benar berlaku di Terengganu. Nak rayaknya ingat, bab rumah tangga ni macam-macam hak jadi. Siapa anak boleh raik lagi? Baik, mesti tanya, Ustaz anak gimana? Secara khusus bila kita mengajar bab gini, jin ambil. Jin curi daripada Allah lain. Dengan izin Allah. Nak lapik sini dah. Dengan izin Allah. Kalau Allah tak izin, tak izin tak jadi. Dengan izin Allah jadi. Right. Tak ada lah kandungan. Nak royak ni, bab rumah tangga ni banyak. Hak jenis gaib ada juga. Hak ni anak gaib. Ni apa pula gaib. Hak ambo cerita ni 9 bulan gaib. Hak nak royaknya hak tino gaib pula ni. Kau ada nikah. Ada orang nak siap, jin ni akan ganggu lalu. Orang masuk je minta nak nikah siap. Apa yang jadi? Satu hari anak dara ni, dia semaya dalam masjid, mak dia belakang dengan mak dia, ayah dia depan dah orang lelaki. Apa yang dia belakang tabir. Sudah ayah dia maya, ayah dia tunggu kat kereta tu. Mak dia ingat kau anak apa yang dia tubik tu. Tanya ayah dia mana? Kak Angoh mana Kak Angoh? Tak ada. Badi dia tanya laki bini. Kabar-kabar anak dia raib. Jin tu ambil. Allah apa? 3-4 kali hilang. Baik, ambo beri tarikh. Ambo pergi kampung dia. Jadi malam tu nak jadi ke cerita. Sebelum ambo berobat, demo ni juga ini tetamu ya ke Nescafe. Kita ingat malam minum air Nescafe, kabar-kabar telefon bunyi mesej. Kuik, bunyi mesej. Ambo buka mesej. Tahu tak? Nak royak mana ni? Pelik dah pelik. Nombor telefon tu, hak naik di telefon ambo ni, Pak Uti nombor dia. 0301. 0301. Nombor gapo ni? Bukan nombor ekor. Jangan gitu. Mai Pak Uti, mai neng tok tu ekor pula. Naik di telefon ambo Pak Uti nombor dia. 0301. Tak ada ayat gapo itu tulis. Welcome. Selamat datang. Kita lihat siapa yang kena malam ni. Allah. Pandai pun lok jin tu kata mesej. Welcome, selamat datang. Kita lihat siapa yang kena. Allah Ta'ala nak tunjuk mana tu. Lepas apa aja mesej tu, ambo buka, kabar-kabar orang tepi dah. Ustaz, budak tino ni raib dah. Ustaz, tak ada dah raib dah tino ni. Ambo ni bingung ni. Dah kita nak minat Nescafe. Tengok mesej, baru pahal. Hak tino tu, tepi dia kurung dah. Hak tino ni, ayah dia kurung dalam bilik. Koci tu dah jumpa. Tunggu ambo main nak berobat ya. Pintu tiga alik luar tu, ayah dia mampu terus ke kayu 24. Maknanya kali bukan nyelok di luar, nak terjun tak dia dah. Dia mampu keluar. Mama, cara kuci kurung tu betul dah lah. Pas kuci, budak pokek. Right, tak ada. Ambo terus pergi. Hingga dekat ya. Dengan tempat minum air tu dekat pergi. Pergi tu, ayah dia kata, Ustaz, kuci dia jumpa hamba. Dia pun buka. Buka tak ada apa tu. Right. Nyambik dia jing.
Orang kampung malam tu alhamdulillah, bagus kampung tu. Orang kampung pakat cari. Pergi ada lapu, suluh pokok duku, suluh pokok manggis, lo asak, rambut teh. Suluh-suluh dapat ayat tidur, mungkin tak berak atas muka. Tak jumpa, tak ada hak puan ni. Kita katakan ting ambo 2-3 orang pembantu ambo azal go. 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 Lagu mana jin tu ambil dia dari bilik tadi buat raib duduk atas habuk. Allah Taala Maha Kuasa. Kita pakat bear ni tinggi kita ada lapu suluh dia. Menasabah lah, cerita TV macam tu kat 5. Rambut jeribung kat depan, mata duk celuh rambut. Rambut panjang kat ni. Dia selok depan rambut, mata pisah duk tangan duk cak dada ni. Tengok ah. Jin tu yang mempengaruhi akal, dia bisik, suruh tikai dada. Bila kita suluh, dia nak jam. Ambo jangan suluh bahaya. Bahaya nyawa dia tu. Dia nak jam. Bila suluh nak jam. Jadi, kita lari ni jangan suluh. Teruskan azal. Allah Ta'ala Maha Kaya, bila kita azal ni, dah kuduk dah. Bila dia terlepas pisah tu, jin tu nak lepas dia, bung, netai, repah, golek. Yang golek dari perabot kita sambung ujung atap. Kuduk golek, sambung ujung atap. Allah Ta'ala Maha Kaya, atap setih. Kayu tu, antara tu 4 kaki juga tu. Jarak. Tak pecah atap. Golek boleh ambil ujung tu. Nak rayak gapo ni? Tajuk kita ni, pelosok rumah tangga ke zaman ni. Macam-macam jadi. Hak ni dengan cara ni, hak ni dengan cara ni, hak ni dengan minyak mati bunuh, hak ni dengan abu mayat, hak ni dengan tanah kubur, macam-macam. Jadi, sebab itulah, ambo tak cadai nak kuliah panjang. Cukup apa ambo sapa ni, berlaku dalam masyarakat kita. Yang penting, kita kena ada amalan. Kita kena siap diri kita ni dengan ada amalan. Baru tu, nak elok. Tak siap kena benda begini. Jadi sebagai penutup, sebagai kata orang mukaddimah kita banyak dah, penutup lah. Ambo nak wi hadiah, ambo nak wi oleh-oleh buah tangan, ambo mari jauh sebab ambo nak kelik lalu Terengganu lagi. Ambo nak wi hadiah hak mana mari mana ni? Yang pertama, ambo nak ijazah amalan ayat kursi 11 kali waktu pagi, 11 kali waktu malam ataupun petang. Ambo lebih memilih waktu petang sebab banyak sihir berlaku gelancuh hasar. Gelancuh hasar lah kemalan garik, dia start sakit dah. Jadi kita pinta hawa-hawa baca ayat kursi dengan wakaf 9 11 kali waktu pagi, 11 kali waktu petang ataupun 11 kali waktu malam. Ni yang pertama nak ajar. Jangan baca sekali. Kalau kita baca ayat kursi sekali sama macam wirid sembahyang. Bila kita baca nak pagar diri, nak pendinding, tak siwi kena sihir santau hasad deki khianat orang tuju dengan gambar dengan santau, tak siwi kena. Tak boleh baca sekali baca wirid sembahyang. Kena baca 11 kali waktu pagi, 11 kali waktu petang ataupun malam. Okey, itu yang pertama, ambo nak bagi hadiah. Yang kedua, ambo nak ijazah malam ni, start malam ni jangan tinggal amal baca ayat ke-9 surah Yasin. Buka surah Yasin, tengok surah Yasin, tengok surah Yasin, tengok ayat ke-9. Wa aydihim saddan wa min khalfihim saddan فأغشيناهم فهم لا يبصرون
Baik, tengok depan perempuan lelaki, tengok belakang. Apa tunjuk ni? Nak baca ayat ke-9 surah Yasin, tangan kanan kat depan. Bermulanya waja'al nak pusing Kaabah tu, tawaf tu. Tu ikut arah tu. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Buat gitu. Baca setiap kali lepas sembahyang 3 kali. Paling kurang baca sekali sehari, paling kurang. Sebab apa? Ayat ke-9 surah sini, saddan wa min khalfihim saddan tu, cuba buka tafsir. Apa maksud dia? Dinding, hijab. Tuhan dinding kita, Tuhan hijab kita. Daripada apa? Hasad, deki, sihir, santau, orang nak khianat, orang nak bunuh rumah tangga kita, orang nak sihir kedai kita, orang nak sihir rumah kita, insya-Allah Tuhan jauhkan, Tuhan elok, jangan we kena kita. Amma ayat ke-9 surah Yasin. Baik, nak mudah ambil surat Yasin lah, jangan Quran besar. Kalau ambil Quran besar tu, kena molek orang yang tak biasa baca Quran, dia tak jumpa sehari. Balik depan tak ada surah Yasin. Balik belakang tak jumpa surah Yasin. Balik tengah tak jumpa Yasin. Kat mana Ustaz Ping royak surah Yasin? Balik-balik jumpa surah Jin. Oh, parut nisai demo ni. Jumpa surah Jin tu. Surah Yasin tak jumpa. Yasin tak jumpa. Tanda gapo? Kalau dia baca Quran, dia jumpa surah Yasin. Kalau main cerak setahun tak pernah sekali pergi Quran, nak jumpa mana surah Yasin. Jadi baca ayat ke-9 surah Yasin ni penting. Baik, yang ketiga. Yang ketiga, amal baca 3 kul. Sebab dia panggil asbabun nuzul. Apa maksud asbabun nuzul? Sebab musabab turunnya ayat Quran. Sebab apa turun ayat ni? 3 kul ni. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu bil falaq, qul a'udzu bin nas. Sebab apa turun ayat ni? Sebab Nabi kena sihir. Oleh kerana Nabi kita pernah kena sihir, Allah Ta'ala turunkan ayat surah An-Nas Al-Falaq. Jadi kita orang Islam akhir zaman jangan tinggal baca 3 kul. Baca berapa kali Ustaz? Dengar molek. Berdasarkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 3 kali, menyamai dia membaca senaskah Al-Quran. Masya Allah. 3 kali baca Qul Huwallahu Ahad sama macam baca senaskah Al-Quran. Jadi hak mana mari ni jangan baca sekali. Ambil hadis Nabi tu. Baca 3 3 3. Qul Huwallahu 3 kali, Qul a'udzu falaq 3 kali, Qul a'udzu bin nas 3 kali. Insya-Allah dapat fadilah hadis Nabi tu. Baca waktu mana? Baca waktu lepas subuh dengan lepas isyak. Paling kurang baca dah sekali sehari. Maknanya 3 3 3 tu kita baca juga sekali ada sehari tu. Paling kurang, tapi lepas subuh lepas isyak itu waktu paling baik. 3 ku dah. Wa amma ni, wa amma sebab ayat ni ayat penawar. Ayat yang Nabi pernah kena sihir, inilah ayat berubat dia. Baik, kalau ada orang tanya Ustaz, ambo nak tambah seku lagi, boleh ke tak? Boleh. Ada soal lagi ku ke apa? Ada soal lagi ku ke apa? Soal kafirun. Jadi 4 ku boleh, 3 ku ke 4 ku ke boleh. Hak talihnya ku. Oh berat. Atau layan ni, layan tak mu dia. Oh, tu dia. Buku kuku lalu kuku. Ada hak 3 ku. Ada hak 4 ku buku. Hak tu tak boleh. 3 ku ke 4 ku kena baca. Gitu dah. Jadi lepas ni kena baca dah. 3 ku tu, 4 ku tu. Hak tu penawar besar. Baik, yang seterusnya baca. Nabi kata apa? Barang siapa yang rumahnya, tempat tinggalnya, kediamannya
yang dibaca dengan surah Al-Baqarah niscaya akan dijauhkan dari sihir santau. Ni hadis Nabi. Rumah yang dibaca dengan surah Al-Baqarah, rumah yang dibaca dengan surah Al-Baqarah, Nabi kata niscaya santau deki khianat orang atas baru 7 orang khianat. Jadi ni hadis Nabi. Kalau rumah kita ada gangguan, rumah kita ada suasana panas pelik, anak-anak jadi keras kepala, kita laki bini cepat nak baloh, manah, cepat naik tangan, hot tina juga sama bini kita, time masuk nyelepas sodek ikut saya. Kalau ada suasana amarah gini, khatamkanlah. Biar habis surah Al-Baqarah ni, surah tu dalam rumah kita dengan sebab hadis Nabi sebut ni. Kita dengan sebab hadis Nabi sebut ni. Boleh tak? Para ibu, isteri tolong buat. Biar khatam ni, surah Al-Baqarah. Lagi bini kata, oh ustaz tu juga aku sama, tu lelaki tak suruh. Tu lelaki pun kena juga. Baca surah Al-Baqarah dalam rumah, nak elok dari sihir santau, orang atas, orang deki kita. Tak dikira learning. Pengalaman hamba deh. Hidup berjiran ni, ada satu kes tu di Kuantan, Pahal. Hak jiran sebelah ni, anak dia berjaya belakang, kerja sedap belakang, beli kereta suntik sore. Jiran sebelah teki. Allah, hak tu kata learning akhir zaman. Email manusia nipis kulit bawah. Tak boleh tengok orang senang. Ni realiti ni. Realiti sekali. Tak boleh tengok orang senang. Satu kes hamba berobat di Kuantan tu, hak lain ni anak berjaya, kereta beli suntik sore. Hak ni deki, tahu tak orang apa? Hamba kejuka, pelik. Dia punya jahat, dia berok, dia bulan supik, dia pekong rumah sebelah. Allahu Akbar. Ini kisah benar. Hamai buat tak pada hamba. Dia boleh ukur tahi, dia supik, dia pekong je dia. Pos kereta sebelah. Dia nak marah, deki. Tengok anak-anak jiran sebelah ni senang-senang pakai kereta belakang. Berjerit. Hak kena pekong tahi tu, mai pondok hamba. Ustaz, nak berobat, nak berwarna ustaz. Hamba masalah jiran ustaz. Kita dengar penipuan dah. Ada juga jiran jadi berdeki gini. Tapi dia kata apa? Akhir zaman dah. Email kita nipis kulit bawah, mudah jadi punah. Baik. Balik pada dalil ni. Khatam surah Al-Baqarah. InsyaAllah Nabi kata akan dijauhkan dari sihir santau. Cumanya dia nyakit saja. Bila ustaz sebut Al-Baqarah ni, dia senyap. Tunduk. Panggil ustaz. Ya mari tu. Baik, nak tanya apa sejak ni? Quran 30 juzuk. Surah paling panjang surah apa? Al-Baqarah. Kena tepada dulu. Kena tepada dulu. Hak tu yang lembek tekak tu. Panjang ustaz. Tapi kalau hak hobi dia, hak hobi dia, hak dia suka, tak rasa panjang pun. Hak kita suruh je baca Quran panjang, sebab tak suka baca Quran. Tapi kalau hak hobi, tak berasa panjang. Hari tu bini dia ngidam. So pergi pasar beli pala ikan merah. Tok lelaki ni pergi pasar beli pala ikan merah nak masuk kari. Tubik pada pasar je berarti wakah orang duduk main haji. Orang jek angin je. Atu dah sepapel. Dia gak sakut pala ikan merah dia anda mutuh hendak bulat gak. Atu sepapel. Jalan 5 langkah, makan 2. Buta. Atu sepapel. Jalan-jalan pula makan 3. Makan 3. Buta. Atus papel. Tak khabar. Pala ikan merah dia enda buta. Buruk. Lama main dia haji tak berasa panjang masa. Tapi suruh baca Quran agak lembek tekak lalu panjang. Itu dia panggil fikrah manusia. Hak hobi, hak dia suka tak berasa panjang. Tapi hak dia tak suka berasa panjang. Baik. Yang terakhir. Nak ijazah mana ni? Amal apa? Jangan tinggal Bismillah 7. Sebab apa jangan tinggal Bismillah 7? Ayat ni khusus untuk nak mati sihir. Ayat ni khusus nak benterah sihir. Ayat ni khusus nak selesai masalah sihir. Apa Bismillah 7? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Tu Bismillah 7. Baca dia lepas mayat. Baca dia lepas mayat. Baca dia lepas mayat. Jangan tinggal. Dengan doa makan, jangan tinggal. Sebab apa hamba sebut gini? Siapa yang nak elok dari bersihir dalam makanan minumnya, kena kembangkan doa ni dengan doa makan.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Bismillah ala barakatillah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Siapa buat amal gini, dia baca semua sebelum makan, insya-Allah orang nak sihir dia dalam makan dia tak kena dia. Orang nak kena dalam air minum dia tak kena. Berkat amal dengan doa bismillah 7. Hak hamba baca ni yang ketujuh. Dia ada 7 semua kali. Nombor 1, bismillahis-sami'il basiril ladzi laisa kamitslihi syai'un wa huwa bikulli syai'in alim. Siapa yang ketujuh? Tapi jangan bimbang. Ibu-ibu jangan bimbang, jangan susah nak tulis. Siap dah hamba bawa nak bagi hadiah kan? Hamba nak bagi hadiah kan? Hamba janji dah ni. Jangan bimbang, jangan tulis. Sekejap lagi hamba forward PDF ni ke tu email pengurusi, pergi kedai photostat bagi belakang mana mari ni. Nak bagi hadiah kan? Jadi bismillah 7 ni amalah. Buat dia baca dengan doa makan dan baca juga setiap kali pas sembahyang. Insya-Allah Allah Ta'ala jauhkan dia daripada sihir, santau, orang tuju dengan gapo makan ni, gapo baju tak kena. Jadi dengan lafaz siru ala barakatillah, saya mengijazahkan amalan ini pada seluruh muslim-muslimat hak ada depan saya dan juga hak tengok live ni, saya ijazah juga boleh amal belaka. Moga-moga mendapat barakah, mendapat rahmat dan diredai oleh Allah Ta'ala dan dijauhkan dari penyakit akhir zaman, dijauhkan hasad dengki khianat orang dan selamat dunia akhirat insya-Allah. Hamba berhenti setakat dulu. Apa yang baik itu datang ke Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang lemah serta kurang itu daripada diri hamba sendiri, hamba minta maaf banyak-banyak kerana kuliah ni panjang sikit tajuk ni. Kalau ngaji hadis fiqh tak apa pendek. Kalau ngajar tajuk ni tak boleh pendek, gatung. Minta maaf minta maaf banyak kerana ambil masa panjang sikit ni. Tak boleh tajuk ni tak boleh ngajar pendek, dia gatung. Tak jelas. Dia kena panjang sikit baru faham. Jadi insya-Allah kita tutup dengan doa. Amin. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya Allah wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'mina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah segala dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Ampunilah segala dosa anak-anak dan isteri kami ya Allah. Ampunilah segala dosa saudara mara kami, anak beranak kami ya Allah. Ampunilah segala dosa jiran tetangga kami, sahabat handai kami ya Allah. Ampunilah segala dosa seluruh umat Islam ya Allah. Terimalah amalan kami ya Allah. Terimalah taubat kami ya Allah. Istiqamahlah kami dengan iman, Islam, ihsan dan takwa ya Allah. Didiklah hati kami ya Allah supaya sentiasa mencari amal soleh bekalan sebelum mati ya Allah. Didiklah hati kami ya Allah supaya engkau ikat kami dengan surga masjid supaya ingat kepada bekalan yang dibawa selepas mati ya Allah. Ya Allah, jadikanlah masjid kami ya Allah sentiasa hidup dengan majlis-majlis ilmu yang memperingatkan diri kami untuk akhirat ya Allah. Ya Allah, selamatlah anak muda kami ya Allah. Ya Allah, selamatlah generasi pemuda-pemudi kami ya Allah. Jadikanlah anak muda kami ya Allah anak yang soleh, yang beriman, yang mewarisi masa depan untuk agama kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang engkau pandang dengan rahmat redha-Mu ya Allah. Selamat di dunia, selamat di akhirat ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, Allahumma ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Ya Allah, himpunkanlah kami di bawah panji naungan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kami mohon ya Allah supaya kami juga berpeluang untuk mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.